Assalamualaikum dan selamat kembali ke Elektronika. Hari ini saya ada dekat COE Shah Alam. Ujung minggu ni Proton punya teknologi showcase, korang ada peluang nak naik Proton Saga ni. Pandu uji semualah kereta-kereta diorang dan juga kereta-kereta ni semua boleh di taxi ride pergi naik ke test track mereka di belakang sana. Ada banking semi high speed test track kan. Jom ni sekarang saya punya peluang nak masuk. Kita nak masuk dah ni ke dalam test track Proton di Shah Alam. Hari tu kita naik bawa kereta ni dekat test track di Tanjung Malim. So test track Tanjung Malim dengan test track dekat Shah Alam ni berbeza, dua yang berbeza. Sebab yang Tanjung Malim tu ialah production punya test track. Dia orang ambil kereta keluar daripada production line, tak tahulah random ke apa nisbah dia ambil untuk test kat situ lah. Tengok, make sure tak ada skru longgang apa semua kan. Kat sini lain, yang ni test track ni ialah untuk development test track. So dia ada banking. So banking ni sebenarnya bukan untuk test laju. Mereka nak test constant speed dah selalunya. Bila dapat test enjin, bila hampa baca dia kata telah diuji 4 juta kilometer. Kat sini lah nak kena buat benda tu. Abang kita ni lah nak kena bandu benda tu. Berapa jam satu shift dia bagi untuk buat endurance ni? Dia total memang 8 jam lah kami punya tugasan kat sini. But satu shift as in bila you bawa tu dia berapa lama dia bagi bawa? Dia tukar every 1 hour ke? Sejam sekali kita akan tukar driver. Kalau tidak takut stres aku dah nak kencing apa semua kan. Lepas tu kat banking atas tu boleh tahan juga kan dia punya rasa dia kan. Kita akan rasa dia punya G-force kat situ. So tak boleh lama-lama juga kat dalam banking tu. So bayangkan nak dapat 4 juta kilometer, berapa kereta depa run sampai berapa lama, berapa hari tak tahulah. Berapa lama so dia patah? 6 bulan apa noh? Lebih kurang macam sebab normally satu hari tu untuk satu shift lebih kurang 400 ke 400 setengah macam tu. Kilometer. Kita pusing all track ni lah. Berbagai-bagai pattern dia. So bukan senang lah sebenarnya nak buat kereta ni, nak uji enjin semua tu benda yang susah lah. So tengok ni sekarang ni kita nampak ada 3 line tu. Yang bawah ni kira berapa kelajuan dia kat bawah ni? Ni 60 below. 60 below. Kalau yang lorong tengah tu? 100 below. 100 below. Yang line kuning tu? 100 above. 100 above. Dia punya limit dia berapa dekat lorong atas tu? Sebab kita bagi dia semi high speed test track. Kemudian untuk test kita up to 120 macam 120. 130 macam tu. Ya. Bukan high speed test track, dia semi high speed. Ya. So tu dia lah nak menguji kereta tu bukan senang nak hasilkan dia. Sebab kereta ni dia benda yang kompleks kan beribu-ribu komponen. Jadi nak kena uji sebab bila jual tu bukan kita boleh kontrol siapa beli kan. Ada orang reti jaga kereta, ada orang tak reti jaga kereta, ada orang baca manual, ada yang tak baca manual. Jadi benda semua nak kena bagi mudah untuk dipakai tapi tahan, lasak. So memang ujian dia tu memang over sikit lah. So bila kita tengok tu dia tulis kata berjuta-juta kilometer tu memang kena buat macam tu. Sebab kalau tidak sekali kereta tak tahan. Ni kita masuk lorong kedua ni. Lorong kedua. So bila duduk dekat atas, kalau you ada peluang besok dah sehari je lagi, kalau ada peluang datang. Sebab pengalaman naik dekat banking ni memang susah, kat tempat lain tak dapat. You cannot get this anywhere else. Dan berasa dia lain. Ni pun dia dah rasa lain dah. You ada macam kena tekan ke seat. Kalau you jenis apa tu orang kata mabuk, cepat kot rasa mabuk kan dekat banking ni dia akan cepat rasa mabuk. Dan kalau you nak berasa lah as close as you going to get bila ada kat tanah ni, macam mana orang bawa fighter jet, mai sini. Bila dekat banking atas tu berasa lah bukanlah kuat mana pun sebabnya kalau banding dengan fighter jet, tapi itu pun boleh nampak mata kita jadi kuyu. Betul tak kan? Betul. Dia tarik rasa. Even semalam pun ada seorang pakcik tu dia naik atas tu dia bersandar dekat glass door tu. Ada pening dah. So mai ni satu pengalaman yang rare sebab Proton bukan hari-hari buka benda ni untuk bagi public naik. So and you juga ada peluang nak sembang dengan abang-abang yang kerja dia hari-hari kat sini test kereta. Bolehlah tanya macam mana dapat test kereta. Okey, sekarang kita dah nak masuk line kuning ni. Ni 120, 130.
Tu dia. Memang berasa. Oh, syok. Dah banyak kali naik tapi tetap syok. Tetap seronok main sini. Pada saya ni macam Disneyland lah. Main sini macam Disneyland lah kan. Kita punya Disneyland lah. Naik roller coaster. Tiap-tiap kali mai jumpa test track, tak kira lah kecil ke, besar ke, orang bagi kereta, bagi kunci, Disneyland lah. Tengok. Ni 120. Tu nampak tu. Rasa lah semua. Okay, esok hari Ahad last. Kalau ada masa, usahakan datang sini, register dekat COE, dekat dia kaunter pendaftaran, ambil ada kad, pergi pusing semua dia punya pameran, dapat chop, 4 chop, boleh naik. Free bang, kena duit. Ni kira Grab yang paling best lah ni. Kau boleh dapat ni kat luar ni. Wah, tengok tu. Itu X70, nampak? View yang tak jumpa tang lain. Tu. Besok sampai pukul apa? Sama pukul 5. Besok hari Ahad 7 hari bulan Disember sampai pukul 5. Mai daripada awal pagi lah, pukul 9 dah buka dah. Mai. Jangan tak mai. Boleh juga test drive kereta ni. Saya kat luar sana test drive kan? Ya, yang test drive kat sana. Test drive kat luar, ada IMAS 5 untuk test drive. Semualah S70 ke X5 semua ada dekat situ untuk test drive. Kalau tak mau test drive, nak taxi ride, minta buat main masuk dalam ni. Pun boleh. Pilihlah mana satu mau. Tu nampak tu. Ada berantok dia dah naik dah. Kalau awak datang dan nampak, saya tegur lah. Kalau tak nampak, tak apalah. Okey, tolong tekan butang like dan kongsi video ni dengan member. Dan yang mana belum langgan, tolong tekan butang langganan dan butang loceng supaya tak ketinggalan bila kita buat video terbaru. Pemandu Malaysia, pemandu berhemah. Kita jumpa lagi, insyaAllah.